Apa cerita duit PTPK? Okey, ini adalah berkaitan dengan pinjaman untuk adik-adik kita yang nak sambung belajar dalam bidang kemahiran, terutama di Institut Latihan Kemahiran Swasta. So, kepada adik-adik, tahun 2026, anda kena tahu tentang PTPK. Video ini untuk anda. Tolong save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang nak mohon program TVET pada tahun 2026. Dan komen dekat ruangan komen. Adakah anda dah tahu tentang PTPK ni? So, untuk maklumat anda, tahun 2026, sekiranya anda berminat untuk nak sambung belajar ke peringkat latihan kemahiran ataupun TVET, terutamanya program-program yang ditawarkan oleh Institut Latihan Kemahiran Swasta. Anda kena tahu bidang yang anda mohon tu kategori apa di bawah PTPK, supaya bila anda mohon program tersebut, anda tahu adakah anda dapat pinjaman pun ataupun tidak. So jom saya tunjuk pada anda kategori yang disenaraikan oleh PTPK. Ini adalah senarai kategori kriteria program untuk PTPK program 2026 untuk program-program TVET. So kita ada 4 kategori, iaitu impak tinggi, sederhana, rendah dan tiada impak. Macam mana anda nak tahu program yang anda apply itu kategori mana? Tanya program itu dekat anda punya pusat bertauliah ataupun kolej itu, anda tanya kategori manakah program yang anda tawarkan ni, dekat bahagian mana. Sebab untuk impak yang tinggi, yuran latihan penuh diberikan dan allowance sara diri sehingga RM800 sebulan. Untuk kategori sederhana, yuran latihan penuh tetapi allowance sara diri dia RM400 je. Dan tiada kos pengangkutan, tiada kos komputer. Untuk impak rendah, yuran latihan penuh tapi tak ada allowance sara diri. Dan kategori yang terakhir yang memang tak ada impak adalah tiada pembiayaan. So pastikan anda tahu program yang anda apply tu kategori mana. Impak tinggi, sederhana, rendah ataupun tiada impak. So kepada anda, tolong save video ini, kongsikan kepada kawan-kawan anda supaya mereka apply program yang ada biayai daripada PTPK.